Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan Propwell daripada bahagian pengurusan harta dan selenggara bangunan telah menginovasikan satu produk iaitu Easy Trap 3.0, berkonsepkan produk yang ditambah baik daripada produk terdahulu dengan menghasilkan material yang lebih ringan dan tahan lasak serta mudah digunakan. Sebelum itu, memperkenalkan ahli kumpulan Propwell yang terdiri Seperti yang anda dapat lihat, banyak sampah dalam saluran longkang yang mengakibatkan longkang tersumbat yang menjurus ke arah bencana banjir kilat di kawasan sekitar. Cara produk ini berfungsi di mana sampah-sampah yang terkumpul di dalam penapis di dalam sam longkang sebelum dilepaskan ke longkang utama, sampah-sampah yang terkumpul akan dibersihkan secara manual oleh operator pembersihan setiap hari. Berikut adalah komponen asas bagi perangkap sampah dan fungsinya. Komponen perangkap sampah yang pertama merupakan jaring atau penapis. Bertindak menapis sampah seperti plastik, daun, botol dan sisa pepejal daripada mengalir bersama air dari masuk ke dalam longkang. Kedua, tangki atau ruang simpanan sampah. Ruang di mana sampah yang ditapis akan terkumpul sebelum dibersihkan secara manual oleh operator pembersihan setiap hari. Penapis akan ditempatkan semula selepas operator siap kerja-kerja pembersihan dan akan ditutup dengan rapi. Akhir sekali, laluan saluran air bersih merupakan laluan khas untuk memastikan hanya air bersih sahaja yang melepasi perangkap dan masuk ke dalam sistem perparitan. Kesimpulannya, dengan adanya produk perangkap sampah ini, dapat kita menjaga kualiti air dan mengelakkan longkang tersumbat, sekaligus dapat memelihara sungai kita sejajar dengan matlamat kerajaan untuk mencapai indeks kualiti air, sumber air untuk diwariskan kepada anak cucu kita.